Perasan tak gambar awak sentiasa kabur dan warna pudar, tak kira tempat atau cahaya macam mana pun? Ramai orang fikir masalahnya telefon, tapi sebenarnya bukan. Masalahnya kamera yang awak guna tu. Hampir semua orang guna kamera asal telefon je yang dah siap ada tu, dan itulah yang hadkan kualiti gambar awak. Tapi jangan risau, awak tak perlu beli telefon baru atau kamera profesional pun. Saya nak tunjuk sekarang macam mana nak tukar kamera telefon awak jadi kamera betul-betul power. Pertama, buang kamera asal telefon tu. Lepas tu, buka browser dan type Techon Dikas. Tekan hasil pertama, 3 garisan ni, pilih cellular, klik Gcam, kamera terbaik. Sekarang pilih jenama telefon awak, saya punya Samsung, dan tandakan semua mod kamera yang ada. Lepas tu, klik pasang dan tunggu. Siap. Tengok perbezaan ni, lain level dah. Sekarang awak ada macam-macam mod pro, lebih warna, lebih tajam, kualiti macam kamera profesional. Jadi simpan tips ni dan share dengan semua orang.